Tak sungguh kadang-kadang kita tengok gitu je Zakir dah. Umur muda lagi tapi sebab duk menanggung penyakit nampak tua dia. Maknanya wajah tidak seiring dengan umur dia. Ada orang kita tengok umur banyak dah tapi muka nampak muda, tak berubah. Kenal sampai dulu sampai dah ni lagu tu yang muka dia. Sebabnya dia tidak menanggung penyakit ni. Ya, betul. Jadi nak jaga kesihatan ni dia macam-macam kaedah lah. Hospital tu jangan tinggal lah hospital tu dah. Cumanya hak makanan-makanan tambahan yang memerlukan ataupun yang tubuh perlu. Yang tubuh perlu. Terutamanya minyak zaitun. Minyak zaitun ni sebenarnya tak perlu dah kita doa ayat hari-hari wah mungkin dalam Quran pun ada. Dah lama dah kata duduk beroyak benda-benda begini adik akak dah. Cuma nak cari minyak zaitun hak betul-betul original ni kadang-kadang yang menjadi masalah kepada orang-orang kita. Tak kenal. Pakai beli khabar-khabar duk togok hak lama benar dah togok tapi bagi tidak original. Jadi kalau payah-payah adik kakak dak rasa keliru hak mana hak ori hak mana tidak ori, hak ni kita nak kecek ni Zotina. Zotina minyak zaitun yang betul-betul ori dari Morocco. Kau mana je? Ya, betul Pak. Jadi tak usah duk rusing lah. Kalau bak original ni tak usah duk rusing. Pilih Zotina tak sakit kepala. Tetu dah ori. Straight lah. Teruslah dia sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada selaku pengacara bicara pada petang ni dan juga adik kakak kapung hak dengar radio Kelantan FM dan seterusnya pengguna setia minyak zaitun putih Zoetina Prestige mengucapkan syabas tahniah kerana adik kakak telah pilih minyak zaitun antara hak terbaik yang ada di Malaysia pada hari ini, yang memproses di Morocco, buat mari ke sini supaya adik kakak kita semua boleh pakat berkongsi manfaat, berkongsi kesan-kesan positif apabila kita makan ataupun mengamalkan minyak zaitun putih. Jadi pada hari ni kita nak perekah je ni. Tapi dalam keadaan kita rekah pun kita nak biar jelas sejelas-jelas seperti mana matahari atas kepala tentang faedah dan bakpo kita kena makan minyak zaitun. Kaedah pertama, minyak zaitun ni hak orang kena makan adalah orang hidup bukan orang mati pada. Ya. Dia kena orang hidup bukan orang mati. Dengar scene ni orang hidup hari ni. Jadi minyak zaitun ni dinyatakan sebagai makanan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian mari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dia raya tolong makan minyak zaitun, tolong belomo dengan minyak zaitun. Apabila ada kenyataan ataupun ada maklumat daripada Al-Quranul Karim iaitu ayat Quran cerita tentang minyak zaitun tambah dengan Rasulullah pula cerita supaya kita bertambah yakin terhadap minyak zaitun ni, maka tak ada doktor boleh kata minyak zaitun ni tak pakar pada. Kita kena duduk situ dulu. Mula-mula gagah tu. Kemah tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah bapa segala doktor yang ada. Kaedah dalam Islamnya adalah ghidha'uka dawa'uka. Makanan hak mu makan tu adalah menjadi ubat. Tak kira manusia duduk di tanah Melayu ke, tak kira manusia duduk di tanah Cina ke, tak kira manusia duduk tanah Arab ke, mak Saleh ke, mak Itai ke, mak Putih ke, mak Kelabu ke, mak Koko ke, tak kira belaka, tetapi kita kena ingat ghidha'uka dawa'uka. Makanan mung tu yang menjadi ubat bagi tubuh badanmu. Mari pula ulama seterusnya dia kata al-ma'idatu baitud da'i wal himyatu ra'sud dawa'i. Perut manusia ini adalah tempat bermulanya penyakit dia ayat. Dan mu jaga-jaga mu pilih molek makan ni hok mu nak telan tu adalah merupakan ibu segala penawar. Bila kita kejap molek baru kita faham pada mari mana kecil manis, mari mana sakit jantung, mari mana kolesterol tinggi, mari mana darah tinggi. Ini merupakan penyakit hak mari disebabkan gapo hak kita makan sebelum ni. Dia bukan kata semata ko kita duduk rumah batu ke ada penyakit jantung. Tidak. Rumah kita bukan sebab penyakit kita pada. Ada orang kata penyakit orang kaya. Dah. Orang kaya orang miskin kalau tak kena jaga, tak pandai jaga makan dekat kena belaka. Penyakit ni dia tak pilih kaya miskin. Penyakit ni dia pilih siapa tak pandai milih makan. Betul.
Jadi nak pandai pilih makanan ni, kita orang Islam beruntung sangat-sangat. Sebab Allah Ta'ala royak dah dalam Quran. Wa syajaratan takhruju min turi sayna atambutu bidduhni wa sibghin lil akilin. Dan pokok yang wa syajaratan takhruju min turi sayna, yang tumbuh, pokok yang tumbuh di bukit Tursina mengeluarkan minyak, wasibghin lil akilin, dan menjadi lauk bagi orang yang nak makan. Rasulullah kata, kulu zaita waddahinu bihi, mutulun makanlah minyak zaitun, mutulun belomolah minyak zaitun, fa innahu min syajaratin mubarakah, kerana minyak zaitun itu berasal daripada pokok yang diberkati. Perkataan berkat sini adalah lebih luas daripada perkataan sia, menjadi penawar, menjadi kesan yang positif, menjadi suplemen, menjadi vitamin. Sebab berkat ini mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak gambar sejauh manakah, segembira manakah sel dalam tubuh badan kita apabila kita mula makan minyak zaitun, mengamalkan minyak zaitun. Apabila sel tubuh badan kita sihat pada, maka di situlah kita dapati tubuh kita pun cergas, tubuh kita pun cekak, tubuh kita pun boleh buat kerja semula, tubuh kita pun jadi koha muda seperti mana Pada sebutkan tadi Pada. Jejak Pada ni. Sebab Pada. Jadi adik kakak, makanlah, nak makan minyak zaitun cak gapo. Nak pilih daripada negara mana silakan. Tetapi minyak zaitun ni, dia ada satu syarat yang tak boleh dibawa berunding. Pada. Gapo dia? Minyak zaitun, dia wajib bang buah zaitun. Seperti mana sate, dia kena wajib bang nyo. Sate tak boleh bang riah. Begitu juga minyak zaitun kena bau buah zaitun. Jadi adik kakak nak faham molek minyak zaitun hak ori, hak bau buah zaitun, hak bermanfaat sungguh, carilah minyak zaitun putih Zuitina Prestige. Adik kakak beli kali pertama untuk apa? Sebagai kayu nguku. Kita ni kalau nak buat garis ni, kita kena ada pembaris. Jadi minyak zaitun Zuitina, minyak zaitun putih ni menjadi pembaris kepada semua minyak zaitun yang ada atas muka bumi Malaysia pada hari ni. Pada sekiranya bau sungguh, bau seperti rupuk, bau seperti daun ina, bau seperti jambu batu, itulah yang menandakan keaslian, ketulinan dan juga kewangian dan keharuman yang ada pada minyak zaitun. Jadi adik kakak, telefon selalu untuk dapatkan minyak zaitun ni 010 262 8508. Hamba ulangi 010 262 8508. Tu dia jelas molek dia kakak. Oh, congek ekor kita dengar dia kakak. Dia gini dia kakak. Minyak zaitun adik kakak beli tu betul minyak zaitun. Kita tidak nafikan tu minyak zaitun. Cuma hak kita bimbangnya minyak zaitun adik kakak beli tu hak perahan kali ke berapa. Situ. Minyak zaitun juga. Bukan kata kita tak tahu minyak zaitun adik kakak beli betul dah tu minyak zaitun. Cuma kita takut minyak zaitun hak perahan kali ke berapa. Banyak kali ke macam Zoitina ni perahan pertama. Pala minyak. Hak ni hak betul-betul ori. Jadi hak adik kakak beli tu pun minyak zaitun juga. Cumanya nak kata ori tak ori tu minyak zaitun, cumanya perahan kali ke berapa. Hak tu hak payah kita nak tilik, nak nilai tu. Jadi kalau payah-payah fikir kat Zoitina adik kakak mudah kata. Adik kakak apa ni Jeffrey Density Haida. Ada orang tanya Pak Don Cik Syakir, dia ni duduk Gua Musai, ada duduk di Kerai, ada duduk maknanya jauh sikit lah di Kota Baru ni. Lagu mana cara kaedah nak boleh kau minyak zaitun ni? Kalau di Gua Musai tu pergi di kedai Kak Zah atas Liku. Bandar Lama. Kalau di Tanah Merah tu di kedai Kak Ti Masyrik. Kak Ti Masyrik. Okey. Kalau di Jetih tu pergi di Galeri Hidayah Jetih. Ataupun gini adik kakak boleh telefon lah dulu nak tahu mana-mana. Kita royak dah. 0102028508. 0102028508. Baik, kita sambung sikit lagi. Ya, Pada. Nak sambung pula mengenainya cerita makanan ni hak tadi ni. Makanan ni adalah sesuatu hak masuk dalam mulut kemudian jatuh perut. Tapi tak situ Pada. Makanan ni bila kita makan jatuh perut, di sana tu dia akan dicernakan, diproses. Selepas makanan itu dicernakan, maka di situlah kalau kita makan nasi, dia akan jadi
halus lagi kita panggil glukos. Masuk dalam saluran darah. Kalau kita makan daging, maka benda itu akan jadi protein. Kita makan telur, kau jadi protein. Kita makan sayur, kau jadi fiber. Dalam makanan ni hak masuk mulut tu nama lain, tetapi hujung jatuh dia tu dia berubah nama. Serupa nasi. Beras ni hak duduk di kedai rocek, tapi kalau duduk padai apa panggil padi. Padi jadi beras jadi nasi jadi karbo jadi gluko. Suknya di gluko tu hak masuk dalam saluran darah kita. Serupa juga telur. Telur ni bunyi telur bunyinya, tapi bila masuk dalam perut kita itu kita panggil protein. Untuk nak pastikan sihat perut kita, sihat tubuh badan kita, sihat darah kita, kita jangan amalkan makanan yang ada trans fat, lemak jahat pada. Lemak jahat. Ni kalau di traffic light dia merah semua, tak aja hijau. Dia tak boleh makan jak kita budak, siapa kita ketua. Tapi kalau salah makan semua, itulah yang mendatangkan penyakit, sama ada jadi gemuk, jadi kecil manis ke, jadi darah tinggi ke dan sebagainya. Untuk kita nak mengelakkan daripada kita makan trans fat, lemak trans ni pada kita kena ambil minyak zaitun. Kekeliruan di sini orang kata minyak zaitun ni tak boleh makan sebab dia lemak. Betul, minyak zaitun ini lemak, tetapi ia merupakan lemak baik. Lemak baik ni adik kakak, sel tubuh badan kita perlu ke daripada sel tulang ke, sel daging ke, sel kulit ke, sel darah ke, sel apa, semuanya memerlukan lemak baik. Sehingga kan dalam minyak zaitun ini ada 98% lemak baik yang mana Allah Ta'ala letak dalam ni. Lemak baik itu kalau kita nak faham agak, itulah omega 3, itulah omega 6, itulah omega 9. Ketiga-tiga omega ni duduk topok dalam minyak zaitun. Ada situ belakang. Tambah pula minyak zaitun ni dia ada antioksidan, dia ada anti-aging yang dipanggil polyphenol, oleokantal ke oleosin. Hak ni panjang kita nak bincang. Tapi bila kita makan antioksidan ni, kita sel kita akan cergah, bertambah muda. Jadi kita cekak tak pada dengan umur pada. Jadi adik kakak, ambo sungguh-sungguh royak hari ni, tolong sangat-sangat beramallah dengan minyak zaitun setiap pagi sudu, setiap malam sudu, supaya kita mendapat manfaat yang Allah Subhanahu Wa Taala letak ke dalam minyak zaitun ni. Makanlah minyak zaitun hak original supaya kita mendapat manfaat yang maksimum, yang paling banyak untuk kita buat bekal gerak kita, tenaga kita nak menghadapi semaya tarawih tak lama ni pada. Jadi adik kakak, telefonlah kepada nombor 010 262 8508. Amba ulangi 010 262 8508. Boleh kita minum minyak zaitun di Jalan Datuk Pati di Medan Ilmu Kota Baru, duduk Pasir Putih di Farmasi Ehsan, di Jetih di Galeri Hidayah, di Tanah Merah di Kedah Kati Masyrik, di Gua Musa di Kedah Kazah Atas Liko, insyaAllah. Itu dia. Baik dia kakak, selagi hayat di kandung badan, masih belum terlambat lagi untuk kita baik pulih kesihatan kita. Jadi yang penting jangan berputus asa, kuatkan semangat. Maknanya masih ada peluang lagi untuk kita pulih. Baik, terima kasih banyak Cik Syakir kerana bersama dengan Pak Da pada petang ni berkongsi kelebihan minyak zaitun Zoetina. Jadi adik kakak yang rasa tak rajin minum lagi, tak rajin terah lagi, berasa nak terah, gilah di pejabat dia ataupun di kedai dia di Jalan Datuk Pati. Jalan Datuk Pati. Boleh terah, tak ada apa. Tak saya beli lagi pun tak apa, nak suruh terah dulu. Tak apa. Kalau berasa nak terah, tak biasa lagi minum, boleh pergi ke Jalan Datuk Pati, boleh terah percuma untuk adik kakak. Baik, kita jumpa semula. Hubungi 010 262 8508.